bersedia untuk ceramah anti-bully sebentar lagi? Ini warga SKKBSR akan mendengar ceramah anti-bully dan anti-dadah. Jom ikuti kami hingga penghujung rancangan. Ceramah anti-bully dan anti-dadah bersama PPSK KBSR. Kami katakan tidak tu bully dan dadah. Pada tarikh 16 hari bulan 6 2026. Telefon bimbit dan permainan internet. Bertepat di Dewan Imnu Khaldun SKKBSR. Sasaran adalah semua murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6. Teknologi moden ni lebih besar kesannya daripada kaedah bully. Sini ada tak sini? Bangsa Cina. Bangsa kawan sendiri boleh. Okay, kesan bully tidak minat siapa-siapa saja. Perempuan. Yang perempuan faham tak? Jadi trauma emosi hingga menyebabkan ada kalangan kamu ni sampai ada tahap nak, sebab itulah dia akan besok akan bully lagi. Selagi saya tak tahu bila. Teacher, apa pandangan teacher tentang ceramah anti-bully pada hari ini? Okey, pada pandangan saya, ceramah hari ini memberi pendedahan awal kepada warga SKKBSR tentang ceramah bully. Salam. Apakah input yang anda dapat dalam ceramah ini? Saya sangat seronok dan banyak input yang saya dapat pada program ini. Ya, betul tu. Saya dapat untuk report dalam program jika berlaku dalam program ini. Terima kasih adik. Sama-sama. Apa input yang ada dapat dalam ceramah tadi? Banyak, ada seronok sangat. Adik pula. Adik pernah dibuli? Setakat ini belum lagi, tapi saya dah tahu cara yang betul untuk laporkan kes bully ini. Terima kasih. Adik? Salam. Boleh jelaskan apa jenis-jenis buli? Terdapat banyak jenis bully. Antaranya ialah bully cyber, bully sosial dan bully oral. Terima kasih, Dek. Sama-sama. Sekian dahulu untuk episod kali ini. Kami anti-bully.